60,000 kilometer away from home hampa. Gua sekarang dekat Doha. Dekat sini pernah lepak 20 jam. Apa nak buat 20 jam ni? Dan orang melangut. Gua dekat Doha Airport. Transit dekat sini 20 jam. Menunggu next flight untuk ke Manchester. Inilah keadaan Doha Airport. Ada taman di sini. Dalam airport ada taman, ada kebun. Siang. Sebab transit ni lama, kami bagi quiet room. Quiet room tu untuk kita tidur lah kan. Dia macam kursi tidur macam tu. Tak mana quiet room dia tadi? Lupa. Oh sini. Ni taman apa? Taman dalam airport. Kita masuk taman tengok apa ada. Oh, mereka duduk depan binatang. Binatang pun duduk dekat meja makan-makan. Masya-Allah. Tapi awak semua kali hitam . So gua nak pergi cari quiet room untuk lepak tidur sat. Costa Coffee ada. Duty free. Tapi dekat sini free pun, duty free pun mahal lah. Tadi dah beli sikit barang agak lebih kurang je. Ni apa? Quiet room untuk kita rehat pagi Jumaat. Kita tunggu gate buka. Kita dah dekat dah. Lagi sejam. Dah touchdown Manchester Airport. Kita nak pergi collect bag. Harap-harap bag semua ada lah. Hari ni hari Jumaat. Kita akan buat solat jamak lah. Zuhur asar. Kita baru kat markas nanti insyaAllah.